ijazah perubatan di masa universiti lah. So kami dah berkhidmat bersama KKM tahun ni tahun ke-8 kami. Masih lagi kami sudah berkhidmat kan di klinik kesihatan di Selangor lah. So sekarang bila kata doktor kan macam pelik kenapa doktor buat MA kan? Doktor apa ni kenapa nak kena buat MA? Dia bolehlah doktor kan, boleh buat MA apa semua. Tapi sejujurnya doktor ni pun manusia juga kan, ada personality dia. So kita tengok. So perbezaan Dr. Shi kan dengan Dr. Fitri. So kalau tengok kat sini kan, Dr. Shi seorang introvert kan, hidup dalam rutin harian kan, pergi kerja, balik rumah, urus anak, tidur, besok pagi bangun lagi, pergi kerja, urus anak, tidur. Begitulah cycle dia. Compare tu dengan saya punya business partner Dr. Fitri, dia seorang extrovert, diberi kelebihan kan, untuk cakap dengan siapa pun kan, dia mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk bergaul dengan orang lain, ramai kawan lah kan. So sekarang ni dia punya tahap introvert saya tu highly selective tau. Sampai kan nak simpan nombor dalam contact number pun saya pilih ada kepentingan tak nak simpan nombor dia ni. Tahap macam tu. Bukti ada bukti. Ni kontak saya dalam phone sebelum buat MA 200 je. Semua situ doktor. Kenapa? Sebab dia orang bos. So, bos sebab senang nak kontak lah kan. Upline saya tu pun saya simpan nombor dia lepas 2 ke 3 kali on call dengan dia. Kita orang satu training bersama housemanship dekat Hospital Selayang. So selalu on call dengan dia dekat satu jabatan kan. Bila on call, so seorang masuk ward, seorang jaga ward, seorang masuk OT. So disebabkan dah 2-3 kali asyik on call dengan dia je kan, so nak berkomunikasi tu senang. So sebab tu lah saya simpan nombor dia. Kalau tak, rasanya tak simpan kot. So itu kehidupan saya kan, weekend spend dengan anak, balik rumah dengan anak. Compare tu dengan Dr. Fitri, dia ada masa untuk bersosial kan, ramai kawan gitu. Nampak tak? So ni keluarga kecil kami mempunyai 2 orang anak lah. Si kakak 4 tahun dan adiknya 2 tahun. So now why am we? Kan, so sebelum nak cerita lebih lanjut kenapa Dr. Shi buat MA, nak cerita sikit realiti kehidupan seorang doktor. Tadi Dr. Pris dah cerita, ini saya cerita saya punya chapter kan. Bila kata kerja dekat doktor klinik kesihatan, okey kot kan, dekat kalau ke hospital tu ada on call apa semua. Tapi klinik kesihatan pun dia ada kita punya cabaran. So macam saya, tempat saya bekerja dengan rumah saya di 2 daerah berbeza, dan saya dengan suami pun memang berada di 2 daerah berbeza lah. So realiti kehidupan Dr. Shi, jom kita tengok. So ini, saya mula kerja keluar daripada rumah mesti 6 suku ataupun 6.5. Kalau lambat, confirm panas kad merah. So bila panas kad merah 3 kali, apa akan jadi? Kad akan bertukar warna, amaran. Kan? So turun daripada taman tu dah jam kan, baru nak tekan minyak sikit, another jam lagi kan, baru rasa selesa nak tekan pedal minyak lagi, jam lagi kan. Sampai dekat parking tu tarik nafas kejap, nak masuk nak pergi tampri ni, tengok dah beratur pasien sampai keluar pagar. Itulah realiti klinik kesihatan yang saya bekerja kan. Tak sempat nak tarik nafas lah kata kan. So sambunglah masuk kerja. Bertimbun-timbun kan. Selalu pasien marah, doktor tengok lambat. Ni tengah nak review satu ni, berapa kad nak kena timbun ni kan. Ini dekat ibu anak, dekat department lain pun sama. Beratur-ratur orang nak jumpa doktor. Minta apa? Bukan doktor jawab kan. So tengok pasien, paling-paling habis tu tengok dalam pukul 1 ataupun 1.30. Doktor ni baru nak pergi tandas, baru sempat nak tarik nafas, nak pergi beli makanan, nak pergi solat apa semua kan. Baru lepas beli makanan nak masuk balik, dia dah beratur. Nampak ni? Ni belum pukul 2 je, 1.30. Keluar pagar. Inilah realiti kehidupan saya. Balik rumah, another jam. Kan? Hari-hari duk lalui benda ni, hari-hari duk lalui tempoh benda yang sama. Sampai saya terfikir,
tertanya-tanya, is this the only option? So apa yang saya nampak dalam MOU ni adalah saya nampak kebebasan untuk memilih, kan? Kebebasan untuk ada option, ada pilihan. So tak semestinya apa yang saya lalui saya kena habiskan sampai tempoh pencen, kan? Kebebasan masa dan juga inilah yang paling penting, the big one is saya nak hadir dalam kehidupan anak-anak. Hadir tu macam mana tahu, be present, kan? Kita bukan sekadar bawa anak pergi taman biar dia main. Saya nak berada bersama diorang, berlari-lari dengan diorang. Saya nak beli mainan, main sama-sama dengan diorang, kan? So be present, itu big one saya. So permulaan kepada sebuah perubahan, inilah, kan? Biasa kata doktor membantu orang. So now sekarang doctors are calling for help, kan? Memang dengan rutin harian macam tu dia jadi sangat stressful. So apa yang berlaku adalah saya cari upline untuk cari supplement je waktu tu. So katanya kena betulkan usus dulu. So nak cerita tu kena jumpa lah. So after 2 minggu, 3 minggu macam tu bertangguh-tangguh, akhirnya saya bagi muka nak jumpa tu, kan. So waktu jumpa tu tak ada langsung cerita pasal guide, tak ada cerita langsung pasal usus. Saya balik dengan beberapa helaian kertas ni. Biasa nampak tak? Kan, biasa nampak kan? Banyak, sangat banyak warna. Banyak nombor, sorry. So balik tu kembali kepada niat asal lah. Saya meneruskan saya punya perjalanan guide reset. So sama macam anda semua buat smoothie juga, kan, suku-suku separuh. So lama kelamaan nampak ada perubahan. Bukan sampai saya termasuk so daripada situ 2 minggu selepas tu my upline nak minta jumpa, nak ajak timbang, kan? Kata nak timbang dekat sikit dengan rumah. Pergilah, ingatkan nak timbang, rupanya dibawa masuk ke dalam satu ruangan. Kan? So sekali lagi saya ditunjukkan marketing plan oleh kita punya mentor Double Diamond. So apa yang saya terfikir waktu tu lah, waktu on the way nak balik tu, 2 perkataan je, why not? Why not? Cuba, kan? So balik daripada rumah Double Diamond tu, saya balik ke rumah. So balik ke rumah mak. So mak memang tahu dia buat kat reset. So nak cuba, kan? Nak cuba, kita cerita apa semua, dia pun nak cuba. Kita pun belilah. So tahu-tahu tiba-tiba next month tu upline kata nak kena datang ambil hadiah, pakai baju cantik sikit. Rupanya that's our first 33%. So saya balik waktu tu, saya fikir why not bagi peluang kepada diri sendiri. So apa saya buat? Join the BST, kan? Mula menuntut ilmu, kan? Excited dengan voucher waktu tu, kan? Apa yang saya buat adalah segala jawatan, segala pangkat saya letak luar pintu. Saya betul-betul kosongkan gelas. Tak pernah tahu pasal bisnes, tak pernah terfikir nak buat bisnes pun. So sepanjang BST ni apa saya buat adalah just ikut cakap upline. Habis je daripada BST tu, tahu-tahu jadi peserta terbaik. Alhamdulillah, kan? So dalam masa sama saya ajak bisnes partner teman, ajak ambil hadiah. Tak buat apa pun, ambil hadiah je. So that his first time. Lain adalah kita pergi kepada seminar. So dekat seminar tu saya ingat lagi dia cakap macam ni. Sebab upline saya, Cikgu Sakin pernah cakap, dia kata dia nampak pintu hati dia terbuka waktu dekat sini. So business partner saya siap cakap macam ni, saya challenge awak, saya takkan nampak lah something dekat seminar macam ni, kan? Beberapa minggu kemudian dia di sini. Alhamdulillah. So bermula dia dengan nak support saya je, kan? Orang datang rumah orang MUA, kan? Tunjuk segala macam, Sky lah, lotion pun tunjuk, timbang, raya timbang tu. Kan? Pergi rumah orang bagi rasa, kita bawa air, bagi rasa spring. So basically kita orang just buat je. Tak fikirlah pandai ke tak pandai ke, just buat je, kan? So macam mana tadi katalah introvert sangat, kan, nak simpan nombor kontak pun susah. So macam mana buat?
buatlah dalam takut-takut pun. My upline pesan, kira 5. 5, 4, 3, 2, 1 buat. Berdebar-debar berpeluh-peluh waktu tu. Nak hantar mesej dekat sepupu je pun. Kan? Dia punya takut tu, saya faham. So tadi, how introvert nak buat MW. Now, tadi busy sangat kata, jam lah, patient ramai lah. So bila nak buat MW, selit-selit masa. Balik rumah, balik kerja, singgah rumah mak pergi facial. Tak pernah doktor buat facial muka orang kan. So tadi patient ramai kan. Sementara nak tunggu patient masuk, ajak kawan timbang. Over the weekend pula, hari Jumaat, waktu lunch, ajak buat facial. Kawan ajak, ada kawan nak tengok kat resort ni balik kerja, jom. Baju kerja pun tak tukar lagi. Terus pergi. So kat mana? Makcik kat Seremban, kawan dekat Johor, kawan dekat Pahang kan, buat online. Just keep showing up, buat je. Jangan fikir-fikir. Over the weekend kan, waktu cuti, malam balik lepas kerja, saya buat je, kami buat je. One, sebab saya bukan orang paling berjaya, tapi saya jumpa sesuatu yang bagi saya harapan. So now, macam mana pula saya nampak dia harapan? Sebab saya attend all the classes and event. Macam hari ni. Dapat sesuatu kan, daripada sesi dari tadi sampai ke sekarang, mesti ada sesuatu yang menjentik di hati, betul? So basically, di mana upline, di situlah saya. Dan saya curious, nak tengok apa akan berlaku kalau saya tak give up. So ini bukan nak menunjukkan apa, just nak share je apa yang saya dapat throughout this whole year kan. So bermula dengan RM37 is going up to about 600, 1,000, almost 2, 3,000, 4 and 5,000, dan alhamdulillah 21% pertama kami 7,400. So sepanjang perjalanan saya tu, apa saya buat actually? Merujuk, ikut cakap upline, merujuk. Itu je buat setiap bulan, setiap minggu, setiap masa. So ikut bulat-bulat tu tahap macam mana tahu? Upline bagi contoh kan, nak cakap apa, buat skrip. Buat skrip, koma kat mana nak tarik nafas, kat mana nak kat mana nak off. Kan kalau kat WhatsApp kita kan voice note tu, dia boleh delete kalau kita rasa ni kan. So berapa kali saya ulang record delete sampailah bunyi tone tu macam upline. So kalau boleh nak dengar macam seolah-olah upline saya bercakap, cuma suara saya. Nanti next time macam ni kita masukkan dia record tu, nak tunjukkan dia punya sama dia tu kan. So kat situ lah saya perasan that success ni dia come to those who never stop showing up. So saya baca dalam buku Eat That Frog, dia kata nak berjaya kita kena learn from the expert. So saya just follow apa buku tu cakap. So basically kami orang biasa je, tapi kami mula berani untuk berimpian besar, that uncommon dreams. And so from possibility to reality, insyaAllah that's really banyak.